Pada penghujung tahun 60-an, seorang gadis Tionghoa bernama Janet dikatakan telah diculik. Janet yang merupakan seorang jururawat yang bertugas di Hospital Umum Sarawak dikatakan baru sahaja habis tugasan sebelum dia diculik ketika dalam perjalanan pulang ke rumah pada waktu malam. Kalau korang nak tahu, masa zaman itu banyak kejadian penculikan yang berlaku di Kuching. Dorang percaya mangsa penculikan ini digunakan untuk membuat ritual yang dipanggil korban semah. Ia dijalankan bagi mengelak sesuatu binaan atau kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan diganggu oleh penunggu. Oleh itu, ramai yang mengaitkan kehilangan Janet ini dengan projek pembinaan jambatan Satok di Kuching, di mana sebuah struktur besar sedang dibina di jabatan tersebut. Namun begitu, pembinaan struktur tersebut sudah beberapa kali tergendala ekoran sering mengalami gangguan oleh penunggu di sana sehingga mereka merasakan ritual perlu dibuat. Ritual ini biasanya akan mengorbankan gadis perawan dan hanya bahagian kepala je yang akan digunakan, di mana kepala mangsa korban akan dipenggal dan ditanam di dalam struktur binaan. Lebih menguatkan kepercayaan ini apabila mayat Janet telah ditemui tak lama selepas itu tanpa kepala. Ibu bapa Janet yang sedih dengan pemergian anak perempuan mereka ini telah mengebumikan gadis ini dengan pakaian berwarna merah. Mengikut kepercayaan kaum Cina, jika seseorang itu dikebumikan dengan pakaian berwarna merah, roh mereka akan kembali dan membalas dendam. Tak lama selepas dikebumikan, hantu Janet mula dikatakan telah mengganggu penduduk-penduduk di Sarawak. Ramai menceritakan seorang wanita berpakaian merah, berkasut merah dan membawa payung merah sering merayau-rayau seorang diri di sekitar kawasan Kampung Kude dan Kampung Bintangor yang terletak di Satok. Bukan itu saja, ada yang mendakwa hantu Janet ini gemar menahan kereta atau motosikal dan minta untuk ditumpangkan ke satu kawasan sebelum tiba-tiba menghilangkan diri dan meninggalkan bau busuk. Dikatakan juga ramai lelaki juga turut telah membawa hantu Janet ini untuk menonton wayang pada waktu tengah malam kerana ketika hidup Janet gemar menonton wayang selepas pulang kerja. Selain itu, hantu Janet ini juga akan turut kelihatan menaiki feri pada waktu malam untuk merentasi Sungai Sarawak dan akan hilang tiba-tiba apabila ke destinasi, manakala duit tambang yang diberikannya pula akan bertukar menjadi daun kering atau wang kertas yang digunakan kaum Cina ketika upacara kematian. Disebabkan ini, penghematan feri di sana akan ditamatkan pada jam 10 malam. Hantu Janet ini juga turut dikatakan berlegar-legar di kawasan Hospital Umum Sarawak dan ramai yang tak berani nak menyebut namanya kerana takut diganggu dan didatangi oleh hantu berpakaian merah ini.